tips beli barang dapur yang bantu untuk turun berat badan. Assalamualaikum and hai semua, welcome back to my channel. Kan hari ni hari Sabtu, cuti ni, so kita nak top up some groceries. Kan, jadi bila nak top up barang dapur ni, insyaAllah sambil-sambil tu saya share sikit lah kan dekat sini tips macam mana bila nak beli barang dapur yang membantu untuk nak turunkan berat badan. Kan, jadi insyaAllah bila kita dah top up barang dapur, kan, itu yang kita akan selalu nampak. Kalau masuk dapur je, oh, nampak makan tu, itu yang kita nak makan kan. So that's why sangat-sangat penting tau. Kan, jadi insyaAllah jom kita tengok sama-sama. Right, saya bawa korang. First, selalunya masuk-masuk je dekat supermarket ni, nak beli barang dapur kan, akan lalu dekat bahagian buah-buahan. Jadi kita nak tengok buah-buah mana yang popular, kan, yang selalu orang ambil untuk diet nak turunkan berat. Okay, saya dah jumpa dah this one. Tada! This one lah antara yang paling ramai orang restock bila nak turunkan berat, which is apple merah, apple hijau. Okay, kan, dan this one, yang ni by packet kan, yang ni boleh pilih sendiri. Apple hijau, apple merah. Okay, sebab apa? Kenapa ramai ambil buah apple? Satu, maybe mudah kan, kalau tak payah potong-potong pun still boleh makan terus. Okay, berbanding kalau macam buah oren kan, kena kupas dulu atau kena potong kan. Dan apple ni juga kenapa bagus? Kan, sebab dia punya kandungan gula dia tak tinggi sangat. Kan, which is bagus lah untuk kita nak turun berat badan. This one antara must have juga. Kan, sebab buah-buahan ni dia tinggi dengan fiber. Tapi saya nak share buah-buahan yang tinggi dengan fiber juga, this one. Pear kan, boleh pilih. Okey, buah pear hijau dia lain tau. Buah pear dengan buah lai. Buah lai kan yang warna kuning tu kan. Yang ni buah pear. Okey, buah pear ni antara one of the buah-buahan yang tinggi dengan fiber. Jadi bila tinggi fiber kan, dia akan bantu kita kenyang lebih lama. Cuma adakah semua buah-buah sesuai untuk nak turunkan berat? Tak juga. Selalunya kita boleh elakkan this one. Buah-buahan yang warna kuning-kuning ni. Kan, daripada jauh dah bau. Kan, buah-buah kuning, buah nangka, buah durian, buah mangga kan. Sebab yang kuning-kuning ni selalu kandungan gula dia tinggi sikit, kan, ekstra sikit. Jadi kalori pun tinggi. Kan, untuk nak turunkan berat, maybe boleh ambil sekali-sekala, no problem. Tapi untuk daily, buah-buah yang kita nak makan setiap hari tu, boleh ambil more kepada yang tinggi dengan fiber. Buah pun kita dah ambil tadi kan. So this one boleh add on. Okay, dekat buah-buah tadi, which is a yogurt. Kan selalu perasan kan orang nak diet makan yogurt. So persoalan dia sekarang ni, okay, all the yogurt kan banyak jenis. Kan, jadi nak pilih yang mana satu. Kan, contoh this one. Okay, ni adalah natural. Kan, jadi kalau tengok dekat dia punya nutrition fact kan, dia punya kalori dan juga jumlah gula dia tak tinggi sangat berbanding yang berperisa. Berperisa tu yang mana? This one. Okey, kalau contoh kita ambil yang ni. Ini kan perisa strawberry. Kan, cuba tengok dekat total jumlah gula. Tinggi sikit kan berbanding yang tadi. So this one, okey, boleh elakkan dulu kalau betul-betul target nak turunkan berat. Kan, selalu saya akan suggest ambil yang this one, natural punya. Akan boleh add on dekat dalam buah-buah tadi, dalam salad. Sedap lah. Yang kedua, yang paling penting juga ni, kan, adalah protein. Okey, this one adalah ayam. Yang ni adalah daging-daging. Kan, cuma bila kita nak fokus untuk turun berat, selalu kan kita top up ayam. Kan, dan saya suggest kalau untuk ayam memang the best adalah yang kita dapat yang organik punya lah. Tapi kalau yang ada hanyalah yang memang dah disediakan dekat situ, okey je, no problem, boleh ambil. Cuma yang ni kena elakkan. Dia pun dia tulis juga ayam kan, tapi dia tulis nugget ayam. So yang dalam-dalam ni, okey, memang dia tinggi dengan lemak lah. Kan, jadi ambil yang ayam this one dekat situ. Ataupun kadang-kadang kat sini juga dia ada tulis ayam yang organic, this one. Okay, so you can choose, insyaAllah. Untuk ikan pula kan banyak jenis ikan. Sama konsep. Okay, let's say kalau kita boleh dapat ikan yang fresh, akan sangat-sangat bagus lah. Kan, tapi let's say kalau ikan itu sahaja yang ada, kan, contoh ikan salmon macam ni kan, this one is better berbanding kalau yang frozen. Sebab apa? Sebab maybe yang ni yang fresh lagi berbanding yang dah tersimpan lama. Kan, kalau frozen, this one
Nampak tak perbezaan dekat situ? So this one adalah yang dah di frozen kan. So the concept is kalau ada organik, kalau fresh kan, kalau dekat pasar-pasar tani, pasar pagi, lebih better insyaAllah. Dan bila protein ni akan dia ada banyak jenis. Kan tadi ikan, ayam kan. So kita boleh fokus juga untuk telur, tahu, tempe. Kan semua ni pun adalah sumber protein which is sangat penting untuk diet harian. Kan kita nak turunkan berat badan sebab protein ni yang akan buat kita lebih kenyang lama. Kan jadi kita nak tengok untuk telur pula. Okay. Cuma the best part kalau tanya saya, kan yang mana yang kita sejaskan, right, untuk telur kalau nak cakap pasal kesihatan adalah yang organik lah. Kalau tulis situ dekat organik, ataupun kita pergi tengok yang dekat depan tu, kan yang ada tulis omega 3, okay, Nutri Plus kan. Kalau telur tu contoh macam telur kampung, okay, sangat better, right, this one. Tapi dia tak adalah banyak sangat beza. Yang bezakan dia kalau kita ambil yang ni. Yang ni telur burung puyuh. Dalam kecil kan, tapi kolesterol dia tinggi sikit lah. Okay, so much better kita fokus more kepada telur-telur yang this one. Next, untuk beras. Kalau kita selalu tengok orang nak makan kan, pilih beras perang, beras putih kan. So soalan dia sekarang kat sini, yang mana yang better? Kan kita nak makan beras perang ke kan, beras perang ataupun beras putih pun boleh. This one, beras putih biasa kan. So daripada kita tertanya-tanya, jomlah kita tengok. Okay, tapi sebenarnya dia tak adalah beza banyak sangat dari segi kalori ke apa tak. Kan dia depends kepada kita punya kenyang yang lebih lama. Yalah, kita kan tak boleh tinggal makan nasi kan. Jadi bila kita nak makan nasi, of course lah, takkanlah kita nak makan nasi sampai 3 ke 4 kali sehari kan. Paling-paling pun waktu lunch kita nak makan nasi. So bila kita nak makan nasi sekali tu, kita naklah kenyang lama supaya bantu kita untuk turun berat kan. Tips dia juga bila nak turunkan berat badan kan, sebabkan kita dah tak makan nasi banyak dalam masa satu hari, so tak perlulah kena beli yang saiz-saiz besar macam ni. Kan kita ambil yang saiz comel-comel ni pun sebenarnya dah mencukupi sangat dah. Kan tapi kalau siapa yang baru nak start je diet, baru nak start nak turunkan berat badan kan, baru start nak kurangkan pengambilan makan nasi, nanti akan perasan lah dulu kalau besar macam ni cepat kejap je habis kalau satu family makan. Kan tapi sekarang bila mana kita sendiri pun dah start makan diet untuk nak turunkan berat badan kan, kalau perasan beras pun boleh tahan lama. Kan which is satu paket macam ni kan boleh tahan berminggu-minggu ataupun sebulan, based on kita punya pengambilan lah. Kalau setiap hari kita makan nasi ke, ataupun seminggu 2-3 kali je makan nasi. Dan kalau ada hari yang tak makan nasi, selalunya saya suka gantikan dengan yang ni, sayur-sayur. Sebab both sama tau, adalah daripada sumber karbohidrat kan, this one. Okay, so salad, kalau salad yang macam ni dia dah siap-siap satu paket, okay, ataupun this one. Dalam ni dah ada satu paket untuk sekali makan. Ataupun kalau yang ni boleh lah nak potong-potong, and then boleh buat salad bowl, letakkan tomato cherry, which is sangat-sangat sedap tau. Dan the best part, sebab memang kenyang lama. The last one adalah di bahagian roti-roti. Kan, yang ni selalunya memang ada stok lah dekat rumah kita kan. Cuma persoalan dia sekarang ni, kita nak pilih yang mana. Apakah tips dia? Jom. Jadi kita try tengok roti yang packaging merah dengan yang packaging hijau. Pusing dekat bahagian dia punya nutrition fact dia. This one. Okay, kalau untuk packaging warna merah, dia punya jumlah kalori dia adalah 175 kalori untuk 2 keping. Kalau hijau 145 kalori 2 keping. So kalau nak cakap pasal kalori, bezalah kan. Merah dia tinggi sikit kalori, tapi tak adalah banyak sangat kan. Beza dalam 20 ke 30 kalori macam tu je. Tapi next kita nak tengok dekat jumlah gula dia. Jumlah gula yang warna merah ni, this one adalah 4.2 gram. Kalau hijau, jumlah gula dia 3.7 gram. So dekat sini pun nampak hijau lebih rendah gula, lebih rendah kalori berbanding merah. Okey, kan. Tapi kalau untuk yang kenyang lama, hijau selalunya whole meal, whole grain dia tulis kat situ kan. Sebab apa? Sebab dia punya glycemic index pun lebih rendah, which is dia bantu kita kenyang lebih lama. Betul tak? Kan kalau kita kenyang lama, tak adalah kita rasa macam nak makan banyak sangat kan. 1 ke 2 pun dah kenyang. Okey. Dan kalau lalu dekat sini, dia kena laju-laju sikit. Sebab ada this one.
Kan banyak makanan-makanan yang kita kena laju. Tengok. Tidak macam manggil. Tidak lari. So alhamdulillah now kan kita dah settle dah top up bahan dapur. Kalau macam herbs, garam, gula tu ada lagi kat rumah. So tak payahlah top up kan. Dia top up yang ada je. And that's all. Kan insya-Allah untuk video kali ni. Okay, hopefully korang dapat something. Kan supaya bila kita nak start nak turunkan berat badan, get some idea. Kan, dan jangan malu-malu tau. Kalau nak tanya apa-apa soalan, just komen dekat bawah. Okay, akan tanya insya-Allah. Kan mana tahu saya boleh share sedikit untuk kita nak buat sama-sama. Kan mesti kita nak turunkan berat badan, nak start diet kan untuk tahun 2026 ni kan. Akan insya-Allah. Okey, akan don't forget to tekan button subscribe. Okey, akan saya Coach Azri. Assalamualaikum.